Okey, kita teruskan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Atika Hanis, wakil daripada Akademi Al-Quran Amanillah lah. Di mana untuk pengetahuan tuan lah, insyaAllah kami akan bukukan satu buku kisah inspirasi Hufaz di mana kita collect 100 kisah pelajar daripada hufaz-hufaz yang telah berjaya khatam dekat Akmal dan kita bukukan kisah inspirasi diorang. Dan untuk memberi inspirasi dekat luar sana jugalah, terutama kepada para pelajar, kepada parents itu sendiri. Dan insyaAllah lah dengan hasil yang kita dapat sharing hari ini, anak tuan Raudatul Aulia, insyaAllah semoga dapat uh, memberi kerjasama dengan baiklah insyaAllah untuk menghasilkan buku ni. Ya. Raudatul Aulia ada dekat mana sekarang tuan? Sekarang dia di Akademi apa Lembah Ilmu di Hulu Langat untuk ambil SPM Oh, fast track. oh yeah. Okay, okay. Sehingga ada kat rumah, dekat rumah. Ha, Okey, okey. Okey, boleh saya sebelum ni sebelum tu boleh saya tahu sikit lebih lanjut lah berkenaan dengan Raudatul Aulia ni. Tuan boleh ceritakanlah sedikit latar belakang ringkas Raudatul Aulia, bermulanya dia masuk ke Akmal dan boleh sertakan sikit lah berapa dia anak ke berapa, adik-beradik berapa dan seterusnya lah insyaAllah. Okey. Anak saya ni Rawdatul Aulia ni adalah bukan sulung lah dalam keluarga Ah, kami kan. mm-mm, Dia daripada pendidikan dia dari awal dia di apa daripada Pasti kemudian ke Seriti, mm, kemudian dia ke Sekolah Menengah Tahfiz Darul Ridwan, kemudian ke Akmal. mm, Akmal mula dia di Akmal Bukit Beruntung, kemudian dia tukar ke mm. Akmal Online. Mm. Oh, asalnya dia Bukit Buntung dah fizikal lah, sejarah fizikal. Fizikal. Lebih kurang Ah, dalam 3 bulan je kot sampai lebih kurang itu lah. okey, okey. Dia anak ke berapa tuan? Anak yang pertama Anak pertama daripada daripada 3 orang adik-beradik. gerak Yang adik. semua ni masih di Akmal, semua di Akmal. Oh ya, yeah. Semua Ha, tahfiz online ke? Semua online. Oh ya, yeah. Masya Allah, Ha, hebat. Adik dia adik dia Haris Haris Fatullah dengan Radwa Khalisa. Semua dekat Akmal ya. Ikut Hmm. follow kakak dia lah. Hmm. Uh, Macam mana tuan boleh tahulah kewujudan Akmal ni? Boleh saya tahu Ha, sedikit? Saya pun melalui isteri saya, dia tengok di Hmm. Facebook lah tak silap saya. Oh. Lepas tu dia yang beritahu, kemudian kami try survey tengok macam mana kan. Mm-mm. Untuk permulaannya kami hantar adik dia tu yang nombor 2 tu Hmm. ke Oh, sana adik yang dia tu. yang first masuk Akmal daripada kakak. Dia kemarin Bukit Beruntung tu. Ah, Mm-mm. di apa Bangkit Beruntung kemudian baru dia. Mhm. Sebab Oh. dia Dato' Aulia pun di asalnya tingkatan 1, 2 dia di Sekolah Menengah Tahfiz Darul Ridwan di bawah under Hmm. Kerajaan Negeri Perak. Hmm. Cuma situ sekolah sekolah tu dia termasuk akademik dengan tahfiz kan. Hmm. Cuma dah 2 tahun di situ, Aulia dia beritahu dia nak hafal Quran tapi dia tak Mm-mm. mampu nak handle dua-dua sekali kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu sebab kami usahakan dia di Akmal online tu. Okay. Boleh saya tahu kenapa tuan pilih ke Akmal Tafiz online? Awalnya pada fizikal lah dan terus kepada Hmm. Tafiz online. Uh, Sebab mula-mula Dato' Aulia ni anak saya ni kalau ikut Mm-mm. uh, apa dia punya ujian tu macam-macam lah kan. Jadi bagi apa Oh. ujian dia punya pattern tu pun berbeza lah. Kami Mm-mm. sebagai bapa ni pun kira antara bagi saya kalau orang tanya taklah semudah dan tak seindah apa yang kita hendak kan. Jadi Oh. kita hadapi macam-macam uh, hal lah keadaan. Mm-mm. Keadaan tu yang kita sendiri pun sebagai bapa terpaksa belajar kan. Mm-mm. Nak kata kita nak guna
pattern kita pun tak sama dengan zaman mereka kan. Jadi Mm-mm, selama betul. selama mana mereka hendak menghafal tu, maka saya pilihlah kaedah mana yang terbaik untuk mereka kan. Mm-mm. Jadi kalau ustaz apa murabiah atau murabiah yang pernah ngajar anak saya tu kebanyakan dah boleh faham dah pattern tiga-tiga anak saya ni lebih kurang sama kan. Dia satu Ah, satu halakoh ke ataupun berbeza dengan ah, guru? Asal dulu sekarang ni sebelum ni apa anak saya yang dua orang tu dengan Murabiah Safina. Mm-mm. Lepas tu kan Haris tu baru tukar ke Murabi Arman. Oh, tak Hmm. Arman. Okey, okey. Okey, dan sepanjang dia masuk berapa berapa hari bulan tu? Kalau tak Tuan? silap dia masuk September dia masuk di Akmal Online ni Mm-mm. September tahun 2000 dan ni 2025 23 lah. Mm-mm. 23. Oh, dah lama lah. Okay. Ya. Dan masa first yang dia masuk tu, masuk Tafiz online ataupun dia berada di Akmal Bukit Buntung, apa yang Tuan rasa antara kelemahan lah, kelemahan awal di peringkat dia menghafal Al-Quran tu, apa kelemahan dia yang Tuan nampak? Sama ada contohnya, uh, kelemahan dia tu untuk sukar fokus, sukar untuk target contohnya. Ada tak kelemahan awal yang Tuan nampak daripada Radatul Aulia ni? Anak kalau anak saya ni saya nampak dia mereka ni antara mungkin yang kurang boleh orang kata apa macam menerima tekanan. Hmm, Dia kira macam seolah mereka ni macam jenis yang boleh nak push tapi dengan cara yang halus lah. hmm, hmm, hmm. Dia tak boleh terima push yang secara setengah orang dia boleh terima kita push lagi tekan lagi Hmm, kuat dia akan hmm, melantur lagi kuat kan. okay. Kalau macam Tuan Aulia ni dia tak boleh. Dia kalau tekan dia kuat memang dia takkan bangun. Dia mana dia macam tu. Jadi Oh, tu faktor-faktor yang saya nampak lah anak saya tu. hmm, Ah, dia kita masa mudahnya teknik dalam apa nak orang kata apa nak ambil mereka ni kena tak boleh dengan cara kekerasan lah masa mudahnya. hmm, 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 Jadi maknanya kita terpaksa kalau tengok mereka kan kita terpaksa guna pendekatan yang lembut lah. hmm, hmm, Baru hmm, hmm. mereka akan boleh boleh cool balik. Ada perbezaan ke antara cara Akmal Bukit Buntung dengan tahfiz online tu Hmm. dorong anak Tuan? Hmm. Dia sebab mungkin lah ya tu lah saya kata faktor tu ya dia Hmm, sebab guru pun main peranan penting lah kan. hmm, Sebab dia Akmal ni pun kalau kita tengok bukan semua guru yang daripada sudut yang lama kan. Kadang-kadang ada guru betul, baru. Guru baru betul. ni dia kalau guru baru ni biasalah dia pun Hmm, mungkin kurang lagi pendedahan dia macam mana cara cara Akmal kan. hmm, 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 Jadi benda-benda tu lah yang sikit sebanyak memainkan peranan besar jugalah dalam untuk anak-anak saya tu saya tengok. hmm. Um, Anak saya tu diduduk dalam online tu jadi alhamdulillah lah Murabiah Sarfina tu antara yang orang kata bahasa mudahnya pandai pandai ambil Taken. pandai tackle Taken. lah. Hmm. Ha. Kalau Hmm. dari segi cabaran pula, cabaran Radatul Aulia ni semasa menghafal, ada tak dikata macam tekanan juga ni untuk tahfiz online sebabnya perbezaan antara fizikal dengan tahfiz online ni berbeza. Kalau Hmm. fizikal kita ada circle Hmm. secara berdepan dengan Hmm. pelajar-pelajar lain. Kalau berbanding Hmm. dengan tahfiz online ni dia agak mencabar sebab dia berhadapan dengan PC sahaja. Dia tak ada Hmm. circle di sekeliling. So, Hmm. apa cabaran Radatul Aulia sepanjang menghafal secara online? Bukan mudah. Saya rasa bukan Ya. mudah untuk hafal Hmm. secara online. Itulah saya secara peribadi kalau boleh tengok sebab saya pun memang dalam asas pendidikan agama juga kan. Mm, 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 But, jadi saya tahu memang bukan senang untuk menghafal Al-Quran ni. mm. Betul? Jadi terutamanya dengan cara yang online ni lah. Mm, Sebab saya mm, pun mula-mula saya tengok tu macam mana nak hafal online ni kan. mm, Dia orang mm, kata bahasa mudahnya
Untuk mula-mula tu saya agak mungkin agak negatif lah dari segi Mm-mm. sudut untuk melihat. Tapi Mm-mm. bila saya tengok usaha-usaha guru tersebut, komitmen guru-guru tu, dia hebat lah. Kalau suruh saya Mm-mm. ngajar, saya tak mampu nak ajar macam tu. Menghadap menghadap PhD Betul. sampai berapa jam kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi cabaran-cabaran anak saya tu biasalah. Dia sebabnya kebanyakannya memang ibu bapa kena main peranan yang paling besar lah. Betul. Sebab pertama kita nak pastikan mood mereka. Uh, kita bukan terlampau manjakan anak dah. Sebab Mm-mm. uh, pendidikan zaman ini dengan zaman kita tak sama. Kita dulu Mm-mm. kalau mak ayah paksa, situ dah tempat kita. Kita takkan Betul. menjawab. Kita takkan Mm-mm. orang kata apa. Yelah suka tak suka hadap je dulu kan. Tapi Mm-mm. hari ini dia bukan zaman macam tu. Mm-mm. Jadi kita terpaksa bahasa mudahnya kena kena hidupkan suasana, kena pandai tengok keadaan. Kita tahu nampak macam anak saya ni, dia pun mereka ni antara kan mereka pun payah susah untuk berterus terang. Dia memang jadi pendam. Mm. Mm. Sama je, tiga-tiga orang ni sama je diam. Dia ada masalah dia diam. Hah? Hantar pada kami pun dia takkan cakap. Tapi bila mereka tunjukkan perangai macam tu, mana kita tahu mereka ada problem lah. Mm-mm. Jadi maknanya kita sentiasa kena pastikan agar mereka tu duduk dalam suasana yang mereka sonok. Maknanya Mm-mm. mood mereka tu dalam keadaan mood yang mereka bersedia untuk hafal. Mm-mm. Jadi itulah macam orang tua Aulia gitulah dia tempo kalau pola dia tu kalau dia awal dia ada fasa dia nampak dia fasa menaik dia ada fasa menurun. Mm-mm. Memang bukan sekali dua lah pattern dia. Kalau orang tua Aulia sendiri pun kalau guru dia pun sendiri tahulah macam mana keadaan dia fasa naik turun dia. Saya rasa benda tu naik turun naik turun naik turun. Sampailah yang akhir tu bila tengok dia dah sampai nak ujung tu Mm-mm. baru nampak daripada sudut yang kita tengok dia dengan Quran tu kita pun rasa risau. Bukan risau apa. Uish, ini macam maknanya benda tu apa dia punya orang kata berperingkat lah. Ah, ah, ah. Peringkat. Mm. Itulah cabaran-cabaran gitulah suasana kita kena jadi maknanya kalau kita selaku ibu bapa ni kalau untuk yang memilih online ni maka mereka perlu banyak berkorban lah. Kita kena Betul. korbankan macam-macam masa kita kan. Betul, Maknanya betul. masa kita pun memang orang kata online tak apa kat mana-mana pun boleh. Sebenarnya tak bagi saya benda tu pun main peranan sebab dia akan Betul. banyak anak-anak tu akan terkesan dengan Betul. ni lah tempat persekitaran kan. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Kalau kita nak berjalan kita bawa juga anak kita tak apa nanti nanti tasmek dia orang buka 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 handphone boleh. Memanglah kalau mood dah berjalan dia akan Betul. jadi mood lain. Betul. Dia akan jadi Ah. mood lain. Jadi benda-benda tu lah cabaran-cabaran dia kan. Mm. Cuma Mm-mm. Dr. Aulia ni daripada asasnya dia memang ada cuma dia sendiri haba dia tak mampu untuk bawa dua aliran sekaligus kan. Jadi itu sebab Mm-mm. saya pilihkan dia untuk akhbar online ni dengan keadaan dia sendiri pun kata dia sanggup untuk lalui kelas melalui online. Mm-mm. Jadi kita pilih lah dari segi cabaran-cabaran tu pasti ada lah kan. Mm-mm. Kita bukan kalau orang tanya saya dari segi kalau tanya pengalaman ni tambah tiga orang ni macam-macam. Dia ada semua kita ibu bapa ni kena perlu mental kena kuat. Mm-mm. Betul. Ah, Sebab dia tak jadi mana kita jadi orang kata apa peranan kita terlalu besar. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Peranan kita tu besar. Kalau kita hantar anak sekolah tu waktu anak kita kat asrama kita dah tak ada Mm-mm. tak tanggungjawab apa dah. Betul. Guru-guru main peranan kan. Mm-mm. Eh, Bila di online ni maknanya waktu waktu kelas kita kena tengok kan waktu kita pasti. Lepas tu daripada sudut untuk pastikan mood mereka tu sentiasa berada pada Mm-mm. mood untuk menghafal Mm-mm. Betul. persiapan mereka. Ni semua benda-benda yang kita selaku ibu bapa kita kena kena alert lah, Betul. kena peka. Mm-mm. Kalau dari segi hafalan Aulia, okey. Kayaknya dari segi first dia masuk Akmal Bukit Buntung, lepas tu transfer ke Akmal Tafiz Online. Ada cabaran tak ataupun dia kekal konsisten Hmm. seperti biasa? Yalah, dia daripada sudut mana hafazan di Akmal ni dia tak sama dengan sekolah asal kan. Mm-mm. Sekolah asal dulu sekolah agama mungkin daripada sudut penekanan manzil apa semua tu mungkin tak berat mana kan. Mm-mm. Jadi mana di Akmal kita ada manzil, ada sabki apa semua tu. Mm-mm. Maka perkara-perkara tu membuatkan hafalan dia tu lebih lebih inilah, lebih kuat lah. Mm-mm. And sebab dia memang kalau di Akmal dia memang tumpuan ke situ.
Kalau Mm-mm. mereka sebelum ni tumpuan Quran penghafal akademik pun ada kelas kan. Jadi maknanya mungkin tak tak semua orang mampu lah untuk pilih jalan macam tu kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya apa Aulia tu gitulah maknanya selepas dia habis nak pastikan dia kekal hafalan tu sebab saya pilih dia walaupun untuk ambil SPM saya pilih tempat yang ada untuk ulang Quran. Hmm. Yang Kalau tu lah ikut akademi uh, apa lembah lembah ilmu. lembah ilmu. Kalau kalau ikutnya kat sini kat Perak pun banyak fast track ni tapi Quran sendirilah. Jadi kalau Betul. sendiri tu apa Susah sikit lah susah lah dapat dia nak cabaran lah. mendisiplinkan diri mereka tu kan. Tak ada orang Betul. pantau. Betul. Jadi tu saya pilih untuk penerusan lah, penerusan Quran dia lah. Hmm. Kalau dari segi cabaran dia juga, dia ada tak dia kata macam nak berhenti. Yang kita Hmm. tahfiz online dan belajar online. So memang memang kita rasa rumit. Tapi dalam Hmm. proses tu ada tak dia kata susah lah ya Hmm. nak berhenti walaupun dia Dia, pendam. itu saya kata tu cabaran antara cabaran orang kata apa yang kami lah ibu bapa hadapi macam saya sendiri. Mm-mm. Memang tu saya kata fasa dia down tu bukan sikit punya down. Mm. Dia down tu Oh. kalau tengok tu sampai saya rasa dalam online ni saya rasa pernah 2 kali kot saya minta cuti hampir seminggu kot. Saya minta Mm. cuti untuk yelah kami pun sendiri tak tahu dia jadi macam yelah ujian untuk dia ujian untuk kami juga kan. Mm-mm. Sebab kita tengok daripada awal dia semangat. Kenapa tiba-tiba Mm-mm. dia jadi macam dia lost semua. Dia Mm-mm. lost. Yalah ujian untuk dia Mm-mm. kita pun tak tahu kan apa yang dia rasa. Mm-mm. Tidak Mm-mm. tu nak kata tekanan rumah kami tak ada lah. Bagi saya dari bapa saya taklah menekan anak saya sebab Mm-mm. sebenarnya hafalan ni pun mereka yang pilih. Saya tak. Betul. Cuma saya kata memang kalau hendak sekali ikutnya baguslah macam ni tapi kata Mm. abah tak nak paksa Mm-mm. kan. Maknanya tapi benda ni benda yang paling baik. Inilah laluan. Dulu Mm-mm. kata abang mama tak ada peluang ni kan. Jadi Mm-mm. mana nak bagi anak-anak ni. Jadi secara relanya mereka pilih jalan untuk hafal. Tapi Mm-mm. kadang-kadang bila berlaku di pertengahan kemudian rasa Aulia pernah sekali Aulia 2 kali waktu di Akmal Bukit Beruntung kami ambil tu pun dia down. Dalam Mm-mm. online dia pernah down sekali. Down tu Mm-mm. down dia down sungguh. Waktu tu Mm. memang dia ada semacam seolah dia macam orang kata apa putus semangat macam tak tahu putus Tak semangat ada, ke tak ada harapan dah nak dia teruskan. kira maknanya kami kata kalau tak nak apa tutuplah laptop apa semua dia simpan semua laptop tu. Oh. Oh, dia simpan apa dia simpan semua kami pun saya Hmm. kira lepas tu saya ambil masa seminggu jugalah. Minggu kan saya bawa dia pergi apa rawatan apa semua Mm-mm. dia betul apa lepas tu dia kira pulih balik lah itulah Mm-mm. Mm-mm. kira Sebab tu tu sebab dia rasa tak kuat apa semua tu tak tahu. itulah saya pun daripada sudut yang kata mungkin nak kata tekanan ke tekanan macam tadi saya kata macam anak Hmm. saya ni dia mungkin dia cara push dia tak boleh push terlampau dalam tau. Hmm. 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 Jadi Hmm. mungkin Hmm. dia terasa push ke ataupun dia target tak sampai ke. Dan itu Faham. mungkin antara cabaran dia lah kan. Hmm. Hmm. Biasalah Hmm. orang Hmm. yang mungkin dia target macam ni dapat tak dapat. Mungkin dia akan jadi ada benda yang menjadi tekanan pada dia kan. Hmm. Faktor-faktor Hmm. yang Hmm. begitu. Hmm. Betul. Jadi itulah ujian-ujian yang mula-mula yang antara kira bagi kami kira berat lah. Hmm. 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 Yang Hmm. kedua kita Waktu tu taklah berada nak. di pertengahan juzuk. Saya rasanya dia tak silap dalam yang itu yang pertengahan lebih kurang itu kot. Hmm. Cuma Dan macam mana? Ya. apa dia? Dan macam mana dia bangkit semula untuk habiskan hafalan dia tu Hmm. daripada dia rasa down sedownnya Hmm. 1 minggu Hmm. dan Hmm. upgrade balik. Itu yang kata kita kata Apa kadang-kadang kita faktor tak kebangkitan dia tu? bila kita tengok balik kan kadang-kadang Mm-mm, yelah saya pun nak kata bukan kata tak nak percaya kan kadang-kadang mm-mm, bila saya ingat satu benda ya kadang-kadang bila kita nak satu benda yang baik dan mahal ni mm-mm, terutamanya Quran ni mm-mm, salah satu benda yang besar dia nak kena lawan syaitan lah. betul. Terutama di perempuan kan. Lepas tu Mm-mm, saya rasa jiwa tu benda tu dia ada gangguan daripada sudut tu sebab kami mm, mm-mm, bawa dia pergi rawatan pun semua pun mm-mm. ada juga ada disebut gangguan-gangguan yang macam Oh, tu kan. oh, Ha, faham. jadi jadi maknanya saya kata tak.
benda gangguan ni bukan sekadar daripada sudut itu lah. Bila dia benda-benda tu kacau emosi, Hmm, jiwa. hmm, 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 Jadi benda tu lagi berat lah kan. hmm, 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 Jadi nasib baiklah. Yalah kalau ikut kita rasa macam nak geram, marah tu, ibu bapak tu ada. hmm, Tapi hmm, bila kita ingat balik, kita ni nak benda baik, memang Allah Ta'ala akan uji. Takkan hmm, Tuhan nak hmm, bagi benda benda mahal ni percuma kan. hmm, hmm, betul. Jadi maknanya benda-benda ni, maknanya Allah Ta'ala nak uji anak, nak uji bapak juga kan. Hmm, hmm, Jadi betul. itulah, saya pun anak-anak ni gitu. Jadi kita kata dekat isteri, kita terima je ini ujian kan. Benda-benda kita tak boleh nafikan. Kita kata kita jaga fizikal baik, tapi mungkin daripada sudut jiwa apa semua, Hmm, gangguan-gangguan ni kita tak boleh nafi lah kan. hmm, 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 betul. Ada nafi. Jadi itulah dia ada. Lepas tu lepas sikit-sikit tu tengok kita bagi nasihat, selalu peringatkan matlamat dan Hmm, apa tujuan mereka duduk dalam hafalan, hmm, kenapa hmm, kenapa bukan untuk abah mama, untuk diri sendiri hmm, hmm, kan. Kemuliaan yang kita nak cari ni bukan kemuliaan dunia, kita nak cari kemuliaan dunia akhirat. Jadi hmm, benda-benda hmm, tu lah hmm, yang kita masukkan dalam jiwa mereka untuk mereka faham mereka buat ni kerana Allah, bukan kerana paksaan apa-apa eh. hmm, 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 hmm. Oh, selepas pada tu, selepas buat rawatan apa semua tu, Alhamdulillah dah kembali seperti asal lah. Alhamdulillah dia duduk balik pada asas tu lah. On track Ya, balik. terima kasih banyak juga lah pada guru-guru yang yang boleh memahami lah kan, memahami anak saya. Hmm. Jadi cara mereka tackle apa semua tu mungkin antara faktor yang terbesar juga untuk mereka balik pada landasan dia. Hmm. Hmm. Okay, okay. Dan Hmm. dekat dekat rumah, siapa yang paling banyak bantulah ataupun beri dorongan untuk Aulia ni Hmm. teruskan? Hmm. Kat rumah ni ibu dia lah, sebab ibu Ibu dia yang dia. sepenuh masa kat rumah, di rumah kan. Saya Ah. saya bekerja, saya balik petang, petang maghrib saya keluar, saya kerja, saya ada kuliah. Saya akan Mm-mm. sampai rumah ni pun pukul 10 malam je tu lah. Malam. Hmm. Cuma saya akan pastikan malam tu kalau balik balik tu pukul 10 tu mereka tak tidur lagi. Tanya berapa dah hafalan. Dah baca Mm-mm. tasbih. Kalau macam ni kadang-kadang kalau saya masa lebih sikit, saya akan tasbih lah, tebuk-tebuk je lah. Yang mereka kata Hmm. mereka hafal tu kan. Jadi itu je Mm-mm. lah. Mm-mm. Jadi Oh, ibu je lah lebih main peranan. faham. Dan kalau dari segi momen lah, momen yang menyentuh hati Hmm. sepanjang perjalanan anak tuan ni dekat Akmal. Kalau Hmm. boleh tahu, masa sabak akhir hari tu tuan ada Ya, sabak masa akhir akhir dia. dia buat di Terengganu. Buat di apa? Di Ah, uh, betul mana Akmal. bangunan asrama tu kan? Betul bangunan kompleks. Hmm. Boleh saya tahu apa perasaan tuan lah waktu tu sepanjang dia menghafal daripada Akmal Bukit Buntung kepada Akmal Tafiz Online dan Alhamdulillah pada hari kejadian, Alhamdulillah lahirnya seorang Hafizah lah dalam Hmm. keluarga. Apa Tu perasaan tuan waktu tu? mula-mula perasaan macam percaya tak percaya pun ada. Lepas tu kira sangat bersyukur lah. Akhirnya apa segala lelah kan. Semua Mm-mm. benda-benda tu kira Alhamdulillah Allah Ta'ala bantu terhasil lah kan. Terutamanya untuk Alhamdulillah. diri dia. Mm-mm. Segala kesusahan, payah dia kan. Jadi Mm-mm. maknanya itulah satu momen yang indah lah kira kan. Untuk anak pertama kami lah kan. Betul. Ah, ah. Nanti akan menyusul dua orang lagi, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Tu sebab movement dia yang paling baik kat ujung-ujung tu. Ujung-ujung tu bila saya duduk apa kan. Kira Quran tu tak berhenti saya dengar. Aulia Ah, ke? dia, jadi maknanya dia start kalau tak dia akan ada masa je. Jadi bila Mm-mm. kita tengok dia duduk dalam bilik tu, pintu tu buka sikit, jadi dengar cara dia baca Mm-mm. Quran. Aulia Mm-mm. dia Mm-mm. baca kuat. Jadi Ah, bila baca tu kita turun, tak habis lagi baca, kita naik tak habis lagi baca kan. Jadi itulah kata-kata kan ingatkan dia kata perjuangan. kalau inilah daripada awal kan, maknanya nak bagi faham semangat Ah, ni ada. Tapi tak apalah, mm, bukanlah kita nak salahkan apa yang dah berlaku, cuma nak bagi betul. faham sepatutnya inilah benda kita hidup dengan Quran kan. Betul. Kadang dia pun nampaklah kepuasan dia dengan usaha yang dia lakukan tu kan. Mm. Jadi alhamdulillah lah. Itu je daripada Macam sudut. kalau dari segi dekat rumah macam mana Hmm. tuan puan bantu Aulia tu untuk kekalkan disiplin ataupun konsisten dekat rumah dari segi Hmm. menghafal dengan bantuan apa semua gangguan-gangguan daripada adik-beradik. Macam mana Hmm.
tuan-puan Hmm. bantu pula untuk Aulia tu. Sebab sepenuhnya ibu bapa yang Hmm. berada dengan Aulia, bukan guru. Hmm. Hmm. Dulu mula-mula yalah daripada sudut pertama kami siapkan tempat lah untuk mereka kan. Hmm. Tempat cari tempat yang kira bilik ada bilik, sediakan bilik untuk mereka masing-masing. Hmm. 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 Cuma biasalah bab disiplin ni kita nak kata mereka kita lah yang kena orang kata mesti sentiasa ingatkan mereka kan. Jadi Hmm. bila Hmm. duduk Hmm. rumah ni biasalah anak-anak ni di rumah. Dia bukan Hmm. tempat Hmm. lain, kalau tempat lain mereka boleh ikut kadang-kadang. Hmm. Hmm. Betul. Kadang-kadang ada time mereka mungkin lewat kan, bangun pagi apa semua ni semua benda-benda jadi tanggungjawab ibu bapa lah untuk pastikan Hmm. mereka boleh ikut disiplin tu kan. Jadi dengan bahasa mudahnya maknanya semua masa tu kita kena parti apa yang mereka buat, tambah kalau apa penggunaan internet. Kalau untuk Hmm. anak Hmm. perempuan ni mungkin tak ada masalah sangat. Untuk Hmm. anak Hmm. lelaki ni Betul. cabaran, anak cabaran lelaki lelaki dia dia punya akal tu panjang sikit. Hmm. Kan? Mana anak perempuan ni kalau saya tak ada masalah sangat dengan disiplin penggunaan internet, Hmm. habislah Hmm. jumpa. Hmm. Hmm. Habis apa mungkin mereka akan WhatsApp kawan-kawan je. Hmm. Tapi kalau anak lelaki ni dia dah mula panjang, dia habis kelas ada dia benda yang dia budak lelaki, murid lelaki ni kan. Jadi Panjang tu akal. Hmm. panjang kan. Jadi, Hmm. macam yelah orang budak lelaki ni dia, yang dia mereka tak tahan ni game lah kan. Hmm. Betul. Game yang itu. Jadi Perempuan tu berbeza, cabaran lah. perempuan tak Ha, main dia sangat. dia tak ada Hmm. masalah bab tu. Hmm. Hmm. Macam kami ni dua perempuan seorang lelaki ni Hmm. dua pattern lah. Dua Hmm. pattern. Ketiga pattern lah, tiga-tiga ni tak sama semua. Tapi flow biasa. Flow tu kalau rasa Murabiah Sofina tu memang tahu kenal sangat dah lah ni. Kalau seorang ni mula buat, seorang ni ada perangai, Hmm. tunggu je. Minggu depan kawan ni pula. Dia akan jadi betul tu. Dia Dia akan kadang-kadang follow. soalan, dia akan menjangkit. Tapi itulah kata nak kata ni dah benda jadi kan. Tapi itulah Hmm. mood tu sebab kena pastikan tiga mereka ni konsisten mood tu satu benda yang Ha. susah. Betul. Kita tak nak tu tadi contoh. Kalau seorang dia buat mood, buat hal, Hmm. Hmm. hari ni tak apa dia buat seorang tapi mood tu seolah macam pindah pula. Seorang-seorang ni. Lepas tu esok pindah pula sana. Dia Yang tu transfer, lah. transfer dekat Tu adik-adik. tu Hmm. kadang-kadang kita kata macam lawak kan tapi benda tu lah Ha. hakikat yang kita lalui. Betul. Itulah benda-benda yang cabaran kami lah selaku ibu bapa. Hmm. Ini dari segi contohnya sokongan emosi masa usaha tuan lah. Hmm. Boleh saya tahu macam mana tuan lah, tuan dan puan menyusun semuanya supaya anak-anak ketiga-tiga anak ni dapat tumpu hafazan ni daripada rumah. Daripada kan daripada semua, daripada adik-beradik, gangguan daripada Hmm. adik-beradik, TV, phone. Hmm. Macam mana Hmm. tuan praktikkan ataupun amalkan dengan tuan puan ni untuk bagi Aulia dan adik-adik dia fokus pada hafazan. Itu lah. Kami mula-mula rumah saya ada siaran TV. Lepas tu bila Mm-mm. tengok balik memang kita pun juga kadang-kadang ada masa kita tinggal tengok tapi bila kita Mm-mm. tengok seolah nanti anak-anak kita pun tengok kan. Jadi sudahnya saya potong je TV kat rumah saya tu. Oh, sekarang ni memang dah tak ada TV. Ada. TV tu ada Oh, tadi siaran tu tak ada siaran lah. biar. Kira sudah tak ada siaran lah. Sudah Okey. kita tak payah tengok, siapa tak tengok. Kira mungkin hilang, hilang satu cabaran lah kan. Ah. Antara benda kalau dah ada, kongkang sambil-sambil makan dia tengok juga kan. Jadi Mm-mm. dah benda-benda gitu. Jadi itulah maknanya sentiasa ingatkan memang hari-hari kena ingatkan. Tu benda Mm-mm. dia. Orang kata bahasa Mm-mm. mudah, ah, taklah taklah belik nak kata lebih kurang sama jugalah beliti lah kan. Tapi beliti tu benda yang ingatkan mereka balik. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena konsisten untuk hantar? Memang kadang-kadang ada juga kelemahan anak-anak saya ni. Contoh-contoh yang bawah yang ni lah, bawah dia, dua orang ni. Mm-mm. Kadang-kadang mungkin gagal ikut peraturan. Contoh, Mm-mm. habis ni kena hantar win. Hafal, win tak nak hantar. Jadi ni Mm-mm. benda-benda yang kita ibu bapa ingatkan dia lah. Benda ni disiplin. Mm-mm. Ni bukan, Mm-mm. ni bukan benda saja undang-undang dia macam tu. Kita kena buat. Mm-mm. Hafal tak hafal, hantar win tu. Kalau tak Mm-mm. hafal, tulis kosong. Nak malu apa dah kita tak hafal kan. Nak Betul? faham mereka, nak hafal, nak Mm-mm. fahamkan mereka tu. Jadi Mm-mm. mereka ni kalau macam Tuan Alia dia tak ada masalah tu lah, masalah dia itu je lah dia
mood dia yang turun naik tu, Hmm. macam badan kita untuk pastikan dia, mood dia tu menaik balik lah. Itu je lah cara. Hmm. Jadi macam kadang-kadang petang-petang kalau ada masa tu orang bawa dia keluar lah pergi main badminton dekat dekat court ke mana-mana kan. Oh, Betul-betul dia ada. jogging. Itu je lah cara-cara mungkin seminggu, taklah tiap hari. Cuma Hmm. cari mana hari-hari ataupun hari Sabtu boleh bawa mereka pergi makan kat luar ke apa. Itu je lah. Hmm. Ah, Hmm. Cuma nak bawa untuk masa ni kata kita tak ada jalan jauh lah. Kata jalan mana yang melainkan ada yang penting sangat lah. Kalau tak ada Hmm. memang kita korban jugalah masa ibu bapa kita masa jalan ke macam apa. Hmm. Yalah. Hmm. Okay, okay. Okay, dari segi sekarang ni Aulia berada di Akademi Lembah Ilmu. Hmm. Ya. Kayaknya Lembah Ilmu tu di ada dengan tahfiz sekali lah, pengajian tahfiz sekali. Dia ada pengulangan, dia ada kelas tasmid malam. Hmm. Kayaknya Akademi Lembah Ilmu tu ada akademik sekarang. Tu macam mana? Dia sebab di situ hanya untuk murid, untuk pelajar yang nak ambil Oh, SPM lepasan SPM daripada sahaja. pondok, Okey. lepasan daripada pondok dan yang menghafal Al-Quran. Dia persediakan tempat tu lah. Hmm. Hmm. Sebab Hmm. mereka Hmm. hanya belajar setahun untuk ambil Hmm. SPM kan. Jadi Hmm. Hmm. jadi cuma mereka ada satu kelas khas malam di antara Maghrib dengan Isya. Hmm. Hmm. Mereka ada dia kelas tasmid bersistem lah. Oh, Dia faham. baca hafalan mereka tu ada ada pengulangan lah secara Hmm. pemantauan secara Hmm. secara kelas Okey. kan sendiri kan. Faham. Jadi Kayaknya sepanjang daripada Akademi Lembah Lembah Ilmu ke? Betul. lemah ilmu. Lembah Ilmu ni ada tak tuan ada hantar dia ke musabaqah ke contohnya apa nama ke hafazan-hafazan ke ada? Belum kita ada lagi. Ah, Belum. okay. Kayaknya Hmm. selepas daripada Akademi Lembah Ilmu settle SPM, lepas ni Hmm. perancangannya ke mana? Hmm. Tengok dia punya ni, cuma kita wapak kita bagilah lorong dia ke mana boleh pergi kan. Mm-mm. Mm-mm. Sebab tahun terutamanya dia nak ambil SPM. Mm-mm. MSPM dia kata boleh pilih nak pilih mana, ada aliran dini, ada aliran Arab kan, ada Mm-mm. Mm-mm. uh, ada yang pilih asas dia, basic untuk SPM kan. Mm-mm. Mula-mula kita ikutlah mana yang kalau nak banyak peluang, ambil lah yang aliran dini kan, agama kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi agama ni banyak benda, nak pergi mana pun walaupun dia cakap dia minat kemahiran, dia kata tak Mm-mm. kisahlah apa pun kan. Tapi saya kata kalau ambil aliran dini ni, kalau kata peluang nak balik, nak pergi ke arah agama boleh, nak pergi arah sini pun boleh kan, mana Mm-mm. arah. Mm-mm. Jadi itulah dia pilih itulah setakat ni. Cuma ada juga dia sebut, dia kata nanti kalau dapat sambung Darul Quran pun okey juga dia kata. Kan, Oh, tu pula. okay, okay. Okay. Dari segi kalau tuan nampak lah, kalau ada tak perubahan ataupun sikap yang paling ketara selepas dia hafal ataupun tamat di Akmal ni? Perubahan Hmm. sikap yang positif lah yang tuan boleh Yalah, nampak. yalah. Ada nampaknya gitulah antara yang jelasnya ya, muka muka tu gembira lah kan. Jadi macam mudahnya macam terlepas satu, orang kata lepas satu benda Tanya jawab. yang selama ni mungkin mungkin lah benda tu rasa macam berat, beban kan. Mm-mm. Mm-mm. Dengan nampak kepuasan dia, usaha dia Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi antara dia itulah sebab nampak selepas habis apa semua tu pun nampak dia punya apa orang kata reaksi tu pun nampak ada perbezaan lah, Mm-mm. dengan orang kata apa semangat untuk sambung belajar. Lepas tu Mm-mm. uh, semangat pula ingat, beritahu semangat nak pergi haflah. uh, Oh. ni ya pergi haflah apa semua, itulah antara Mm-mm. uh, benda-benda yang kira positif lah bagi saya. Mm-mm. Sangat-sangat positif lah. Kalau dari segi sistem akmal, kalau Ustaz Hmm. pada tuan Hmm. dah berhadapan dengan secara kelas fizikal dengan kelas online, dan pada pandangan tuan sendirilah macam mana sistem akmal membantu anak tuan dalam uh, menghafal Al-Quran ni? Akmal ni satu sistem ni sebab dia fully 100% Quran kan.
Betul. Sebab memang itulah sistem satu kekuatan Akmal, sebab itulah sistem dia, kemudian dengan apa dia punya apa sistem yang dipakai daripada sudut apa yang kita sebut tadi, ada Mazil, ada Sabki, ada Sabak semua kan. Mm-mm. Lepas tu dengan sistem dari sudut apa motivasi kan, cuma saya dengar, kalau sekadar saya nak beri pandangan je lah kan. Mm-mm. Kalau motivasi ni saya rasa kalau yang fizikal tu mungkin orang kata kita boleh untuk apa push mereka betul-betul kan. Kalau online ni Mm-mm. kalau saya tengok bukan tak boleh, boleh, tapi Mm-mm. benda tu mungkin lambat sikit nak sampai. Mm-mm. Mm-mm. Sebab kita Faham? tak ada touch, kita tak ada touch apa-apa kan. Ah, Mana ah, ah, sekadar betul. screen dengan screen. Mm-mm. Itu je lah kan. Jadi lain tu daripada sudut oleh kerana sistem dia tu dengan guru-guru dia lah kan. Yang Mm. guru dia yang committed dengan orang kata apa pengajaran lah. Mm. Ada sedikit penghargaan tak buat murabi-murabiah dia ke? Ada sedikit kata-kata ke kalau nak describe ataupun nak bagi tahu? Tak ada, kalau saya dari segi ucapkan ribuan terima kasih lah. Berbanyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustazah Sarfina lah yang telah Mm-mm. mendidik anak saya Tondatul Aulia berjaya sehingga mengkhatamkan 30 juzuk hafalan dan juga bersabar di atas kerana kerana anak anak-anak saya lah. Semuanya itulah ya. Ya, Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Taala saja yang membalasnya. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita kita dah ke ke penghujung, dan sebelum ke penghujung ni, saya nak minta lah, kalau ada kata-kata untuk Raudatul Aulia sendiri, Hmm. ucapan ucapan terima kasih ke ataupun pesanan lah buat Raudatul Aulia sendiri daripada Hmm. tuan puan Hmm. untuk dia. Untuk anda-anda Raudatul Aulia, Abah dan Mama harapkan Quran yang dihafal itu mampu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Bukan sekadar menghafal, tetapi memelihara hafalan itu sangat penting serta beramal Mm-mm. dengan apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan daripada menghafal Al-Quran, bukan sekadar di dunia, tetapi ialah di alam akhirah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, soalan soalan last lah. Yang ni paling ramai yang nak tahu. Kebiasaannya memang ramai yang nak tahu daripada Hmm. parent-parent, daripada ibu bapa di luar sana berkenaan dengan ada tak amalan khusus ataupun doa harian yang tuan-puan keluarga amalkan, yang Hmm. sedikit sebanyak tuan rasa dapat menyumbang kepada ketiga-tiga anak tuan untuk menghafal Al-Quran. Kiranya Hmm. urusan dia dipermudah, dan Hmm. apa ada tak amalan khusus ataupun doa harian yang tuan amalkan? Saya dari segi amalan, doa tu memang pastilah doa untuk anak-anak Mm-mm. kan. Mm-mm. Tapi setiap kali apa pun masalah yang berlaku pada anak-anak saya, Mm-mm. mungkin saya sebut tadi lah, kalau ada mereka down apa semua, kunci paling utama kita ibu bapa lah yang kena banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu Mm-mm. je kunci. Sebab guru saya pesan tu je. Bila kita tengok balik, bukan jangan terus kita menyalahkan anak kita kan. Tapi bila berlaku benda tersebut, benda yang pertama yang kita nak muhasabah ialah kita yang kena minta Diri ampun kita. kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mm. Sebab Ah, mungkin apa yang berlaku disebabkan apa yang diri telah kita. kesalahan daripada di kita sebagai ibu bapa. Mm. Itu je. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ha, Okey, Tuan. Terima kasih. Terima kasih sama. banyak-banyak atas Sama. perkongsian hari ini lah. InsyaAllah. Okey. Kesudian untuk berkongsi masa. Okey. Tuan bekerja ke hari ini? Tuan Tak, kerja hari hari ni ini? hari ni Ahad. Oh, Hari Ahad ni. cuti. Ya, Ha, okey, okey, okey. Alhamdulillah. InsyaAllah, okey. moga kita jumpa InsyaAllah. seperti nanti, insyaAllah. Dan insyaAllah kalau buku ni dah siap, nanti kita akan kongsilah ataupun Hmm. maklumkanlah untuk tempahan ke, untuk rujukan tuan-puan lah. Okey. InsyaAllah. Okey, Doakanlah insyaAllah. moga Akmal Baguslah. dapat melahirkan lebih ramai lagi lepas Amin. berjuzuk Baik. Al-Quran, Baik. insyaAllah. Terima kasih, Zazah.
Terima kasih Salam, sama-sama juga. salam semua, Kak Akmal, Alain. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Tuan. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.